Yo, hello, assalamualaikum guys semua. Apa khabar? So, hari ni adalah event pertama aku untuk tahun ni. Aku join kategori 21 km. Yang kedua untuk diri aku lah. Oi, nervous lah sikit. Dah lah tak training. Training pun sikit-sikit je sebab aku injured. Actually sebab jatuh motor kan, injured. So ada luka yang tak baik lagi. Tapi kita tawakal lah. Kita cuba try the best lah. Aku target finish line je ni sekarang ni. Aku tak target nak buat record apa, PB ke apa kan. Harapnya semua berjalan dengan baik lah. Tak ada apa-apa lah yang buruk ke apa kan. Okay, let's go. Nampak dah bangunan MBSJ dia, starting line dia. Tu, stop. Tak nampak briefing daripada Mr. Mohan. Jadi saya pasti semua maklum bagaimana laluan yang akan anda tempuhi bagi kategori 21 km. Wah, dia lari pakai raincoat mana? Wah, cakap tu. Comelnya. Wih. Come on, get. $20 kilo lagi. 20 kilo lagi. Tak jauh dah. Bukit kat depan. Ada bukit. So maintain pace 7. Kalau dapat pace 6 okey tak? Belum. Kita dah sampai first water station. Okay lah. So far so good. Dia tak ada apa-apa kecederaan ke. Hamstring all good. Bang. Yeah, dah 3 kilo. Pace 7, pace 8. Ya. Tak ada jujur sangat. So estimate sampai dalam pukul 7 tu kot, ataupun pukul 6.30. Sebab kita start wall kan 3. Maybe dalam 2 jam, 2 jam setengah kalau maintain pace 7. 2 jam setengah, 2 jam 40 lebih lah, something. Okay, 4 kan. Still okay. 5 kilo. Dekat sini. Okay, thank you. Okay, dah sampai water station kedua. Thank you. Okay, thank you. Alright. Let's continue. Terus kat sini ada toilet. Medik pun ada. Okay. Okay, saya. Ada dengan lutut. Okay, thank you. Jom. Elit. Semua dah kat seberang. Semua dah laju gila. Tengok. Damn son. Woo! Tarik.
Oh, nak buat Japanese return tak jadi. Tak sempat record. Lari boring lah. 7 kilo. Dah 8 kilo dah kan. Tapi kaki rasa, lutut rasa sakit tu. Sakit tu. Rasa macam nak berhenti. Kita session ketiga. Ada pisang kan. Ambil satu dulu. Kita makan pisang tu. Bang, makan dulu bang. Banyak bukit ke? Wah, sayang. Time lagi sini. Tak tahulah banyak bukit, belum apa dah bukit lah. Silap strategi lah. Silap strategi. Pecut awal ke apa? Tak ada nak push awal tak lah. Tapi dah start nak push sikit daripada biasa. Wah. Tiba-tiba bukit lah. Naik lah. Oh, sakit. Sakit tu. Saya pun dah lama tak buat. Tak training sebab injured. Sakit lutut. Tolong lah bang. Mencucuk. Ini tak tahu lepas tu. Tolong. Tak boleh tolong lah. Tengok ni pun rasa tak boleh. Lagi terus jam. Saya memang maintain best 7 lah. Best 7 pun Dia seram kan? seram juga sebab dia naik bukit kan. Ya. Oh sebab Nampak macam dia, tapi dia naik. nampak macam nampak macam rata kan. Sebelum 6 dia sampai? Ha? Sebelum 6 dia sampai? Belum 6 kan? 6 lagu. Ya. Jalan tu. Tak bagi makan pisang. Memang normal dia naik bukit semua hari tinggi. Mana ada hari rendah. Sembilan kilo lah. Aku tak rasa aku boleh continue sebab tu aku rasa sakit sikit lah. Bila nak pijak tu, bila start jogging tu dia rasa sakit. So tak boleh nak jogging. Aduh. Macam mana? Lain apa? Sekarang ni dah pukul 4.24 lah. Aku rasa yang elite semua dah sampai lah. Dah 1 jam lebih lah. Mostly diorang buat half marathon. Yang elite semua 1 jam 16, 1 jam 15. Tapi nampak tadi ada international punya atlet. Tak, maybe dia lagi laju lah. Maybe 1 jam sub 1 jam 10 bonus. But aku still lagi kat sini. 10 kilo ni. Tengok, yang ni pun mendaki mat. Elevation. Yang ni pun dah teruk dah ni. Bukit dia semua cari pasal tu. Tak dapat tengok aku berlari. So korang tengok orang lain berlari lah. Ngam-ngam dekat 12 kilo ada water station. Dia okey tau. Aku tak penat. Cuma kaki aku injured. So aku tak boleh nak push lagi. Aku terpaksa jalan. So memang agak sedih dan mengecewakan lah. 13 kilo ni aku cuba berlari. Kau okey ke? Aku tak rasa penat. Aku rasa sakit kaki. Memang kecewa betul lah. Dah 14 kilo dah. Aku rasa boring gila. Rasa macam nak call orang sekarang ni.
Nak call Amir boleh tak? Video call dia 15 km. Tadi aku dah try dalam 200 meter atau 300 meter dapat maintain. Sampai 300 meter tu lutut tu dia pressure kan, so dia lagi sakit lah. So aku tak boleh nak keep the momentum around 1 km ke. So aku kena berlari sikit-sikit. Dah sampai 300 meter berhenti, 300 meter jalan, 300 meter jalan. Sebab aku rasa limit aku macam tu je. Dah 16 kilo. Jalan ke roundabout. Abang Grab. Abang? Sikit lagi. Uncle ni, tengok uncle. Walaupun orang dah berusia, tapi diorang still lagi kuat tu. Nasib baiklah event ni ada 21 kilo je. Kalau ada 42 kilo, let's say aku terregister 42 kilo, weh, kau bayangkanlah rasa dia perik dia macam mana. Yang 21 kilo ni pun berjalan kaki je kau. Kalau 42 kilo tu macam mana? Merangkak aku rasa. Register pandai. Training tak mahu. Lagi dalam seminggu nak event tu, barulah kelang kabut nak training. Azam aku tahun ni, aku nak cuba training konsisten. At least 3 kali lah dalam seminggu. Ini tak tipu lah, cuba. So sekarang ni dah 18 kilo. So okay, aku dah nampak dah water station yang terakhir. Before habis ni, water station yang ke-6. Let's go, kita enjoy. Ayah apa? Mineral. Mineral lah. Ada plus depan. Okay, baik. Alhamdulillah. Santai-santai. Santai-santai bro hari ni. Boleh lari. Boleh lari. Tapi sakit. Dah mulalah lutut aku buat hal. Tak boleh. Tak boleh bro. 19 kilo. Kena berjogging sikit. Ya dah sampai kat USG Taipan. We are back. Okay. Now dah 20 kilo. Last 1 kilo lagi. 1 kilo lagi. Dah 21 kilo dah. Ikut jam aku lah. Dah 21 kilo. Tapi kena U-turn. Kau tengok U-turn tu, hujung sana tu. Yeah. Finally. Dah 21.78 weh. Sampai bro, stadium.
Memang pusing sini Oh. Finishing dia kat mana? Finishing dia kat sana. Let's go. Jauh lagi kan? 22 kilo ni. Over distance. Alright. Finally finish. Yeah. Finish strong. Tak strong sangat lah. Alhamdulillah aku berjaya complete half marathon. Bukan 21 kilo, 22 kilo. Over distance ya. Overall aku bersyukur lah. Aku dapat juga tamatkan juga larian ni. Even ada sore bukan injury, sore. Sakit dekat lutut ni, ya Allah. Dan aku tak kisah. End up aku dapat benda ni. Baju finisher dan medal. Sekarang ni aku nak balik. Aku dah tak larat dah. Aku dah tak rasa kaki dah ni. Tadi mula-mula lutut kalau berlari tu pun sakit. Ini sekarang ni jalan pun dah rasa sakit dah. Okay, that's all for today. Thank you semua. Jumpa korang untuk event-event yang akan datang. Okay, bye.